carrot ni kita nak buat jari. Kalau selagi halus lagi cantik. Macam macam api. Tak nak kasar-kasar. Ni mentimun. Kita buat letak jari-jari. Okey. Daun ketumbar. Okey, daun ketumbar pun kita nak rincit dia halus-halus. Bau daun ketumbar tu, wah. Memanglah kadang tu rasa macam bau dia. Kalau ada yang tak suka tu lah, yang suka tu, wanginya bau dia. Ni daun bawang. Ini cili. Kepada yang suka pedas, bolehlah kita tambah banyak-banyak sikit. Tapi kalau yang tak suka pedas tu, jadilah memadai dalam 7-8 biji sahaja. Ini bunga kantan. Ada sikit je. Jadilah buat bau-bau. Okey, ni bawang putih dicincang halus-halus. Okey, mula kita potong macam ni dulu, sebab kita cincang dia. Okey. Sotong ni kita potong dia bulat-bulat. Kita buang dia punya dalam ni kan. Dalam tu sebenarnya dia punya gigi. Buanglah. Lepas tu bagi dia pendek lah sikit dia punya dia punya tu. Bagi senang kita nak makan. Air tu dah mendidih, masukkan sotong. Okey, biar sekejap. Ni kita buangkan dia punya kulit dia dari kepala dia. Kemudian kita buang yang belakang ni, hitam belakang.
Okey. Okey, ni dah macam ni, boleh angkat ya. Kita masak sotong. Kemudian kita angkat sotong. Kemudian kita tunggu sampai dia mendidih macam tu. Baru kita masuk udang. Kalau tidak, udang kalau kita masuk dia macam api tu tak betul-betul kuat, dia tak jadi macam merah macam ni. Kan? Kita ni nak jadi cantik ke udang tu juga. Jadi kalau tak merah tu tak cantik lah kan. Okey. Cantik-cantik macam tu. Tunggu kejap. Dalam 2 minit. Okey. Kita boleh angkat dah. Kemudian sebelum kita nak celurkan ini, kita ambil air ni dulu. Air ni. Ambil sikit. Okey, ambil sikit. Okey. Kerabu Maggi ni menggunakan perasa tom yum. Kita nak masak ni jangan terlampau kembang tau. Jadi kalau dia dah terlerai macam lembut-lembut tu, kita boleh angkat lah. Dia macam crunchy sikit lah. Kalau kita kembang macam rasa sedap lah Maggi ni kan. Okey, ni dah boleh tutup dah api. Kita angkat ni, kita basuhkan dulu dengan air. Gunakan perasa ni. Bahan-bahan yang lain tu kita masuk semua. Cili api dengan bunga kantan. Serai. Bawang putih. Kacau dulu. Bawang. Carrot. Okey. Tadi air tu tadi kan? Masukkan air tu. Kita nak masukkan gula sikit. Kita nak masukkan gula supaya dia ada rasa-rasa manis, masam, masin. Masin tu rasa macam tak perlu sebab perasa tu memang dia dah cukup dah. Rasa dia cukup. Cuma kalau kadang-kadang manis tu tak ada lah dalam perasa Maggi ni. Jadi kita bubuh gula. Okey. Kacau sampai dia sebati. Kemudian kita masukkan ni. Sotong dengan udang tadi. Tomato. Masukkan tomato. Dia masuk satu, kita kacau satu. Masuk satu, kacau. Kalau masuk semua tu nanti takut ada yang tak kena. Dia punya sos tu. Okey.
Kemudian kita masukkan daun ketumbar dengan daun bawang. Kemudian air limau. Limau nipis. 2 biji limau nipis. Masukkan. Itu yang dia rasa masam, manis, masin. Ini timun masukkan juga. Okey, kalau ada sos ikan, kita tambah sos ikan. Kalau tak ada, tak payah. Sos ikan tu untuk masinkan dia. Kita tak payah tambah apa? Garam. Tapi ini rasanya dah cukup cantik dah rasa dia ni. Okey, sekarang last sekali. Maggi. Maggi ni cantik lah. Dia tak apa? Dia tak itu. Tak lembik, tak lembik, tak kembang. Okey, perlahan buat. Ya. Okay. Okey, bila kita kacau dia sebati, kemudian dia dah bersalut semua tu. Okey, bila kita dah kacau dia, sungguh-sungguh bagi dia sebati, serasa kerabu Maggi kita telah pun siap. Jangan lupa komen, cuba komen dan subscribe. Bye, jumpa lagi Kerabu Maggi.